Yang menjadikan kita concern pada semua benda yang kita bincangkan sekarang, ini adalah kerana agama kita. Yang mana kita kena menjawabnya. Bahagian yang akan ditanya, nyawa kamu, harta kamu, ilmu kamu dan masa kamu yang diberikan. Apa yang kamu buat untuk agamamu? Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan bertanya soalan Perang Dunia Ketiga, saya bagi tahu, ini adalah perang pemusnahan ke atas Islam. Iran tengah countdown yang kita, kalau tuan-tuan dengar senator, ada seorang senator Demokrat daripada Connecticut. Okey, dengar supaya tuan-tuan tanya apakah perang ni akan panjang. Edward Devey ni telah dipanggil menjadi sebahagian daripada anggota Senat. Edward Devey datang daripada Demokrat, iaitu parti yang menentang Donald Trump. Dalam undian semalam di mana undian ni tertutup dan media tak boleh masuk. Di mana 53 orang senator setuju perang ni berlangsung. Menjadikan undian semalam untuk membatalkan perang ni gagal. Kerana yang membentangkannya adalah senator Demokrat. Mereka dapat 47 undi je. Dan 53 senator menyokong perang ni. Menjadikan apa pesan daripada senator Demokrat Edward Devey? Okey, bukan Edward Devey lah. Bukan seorang lagi senator Demokrat semalam. Lepas saja keluar daripada briefing tu. Okey, dia keluar daripada briefing tu. Apa kata dia? Tuan-tuan dengar ni, jangan bising. This is Trump's war. This is a war of choice. He has no strategy. He has no end game. Okey. Apa nama senator ni? Chuck Schumer. Chuck Schumer. Chuck Schumer ni semalam, dia dengar briefing. Thank you. Chuck Schumer semalam dia dengar briefing daripada Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth. Okey, briefing ni tertutup hanya untuk anggota Senat Amerika. Dia orang ada 100 Senat sebelum mereka buat undi. Jadi kata Chuck Schumer ni, dalam briefing tu menunjukkan Amerika mungkin melancarkan perang penaklukan darat ke atas Iran. Ini kemungkinan. Jadi kata Chuck Schumer bila dia keluar, dia paling bimbang kerana perang ni akan menjadi seperti Iraq. Kata Chuck Schumer, perang ni mungkin jadi seperti perang Iraq. Di mana Amerika melancarkan pasukan darat. Tendang keluar je adik-beradik Chuck Norris ni. Jadi bila balik pada peta ni, kalau tuan-tuan tengok peta ni, di mana hari ni, di mana Amerika telah memberi bantuan kepada puak Kurdish Sunni Syafi'i di Sinanjat untuk melancarkan kombat darat. Kerana mereka mempunyai hubungan baik dengan, Amerika mempunyai hubungan baik dengan Kurdish Iraq. Kerana Amerika lah yang membentuk wilayah otonomi Kurdish Iraq ni. Waktu mereka meninggalkan Iraq pada tahun 2011. Di mana perjanjian waktu meninggalkan Iraq, orang Kurdish ada kuasa otonomi dia dalam wilayah mereka sendiri. Manakala wilayah ni ditakbir secara oleh kerajaan Government of the Day Iraq, iaitu Syiah Iraq yang sekarang ni Perdana Menteri dia Abu Syiah As-Sudani. Ini maka dengan kedudukan tempat darat ni, ini adalah wilayah yang sedang mereka bantu orang-orang Sinanjat. Sinandash Kurdish Sunni Syafi'i. Dengan jaminan kalau jatuh saja Iraq, kamu akan dapat juga wilayah otonomi seperti mana yang telah kami bagi kepada orang Kurdish ketika kami merdekakan semula Iraq setelah kami jajah Iraq 11 tahun. Jadi ini penuh sekali dengan kata Schumer bahawa dia bimbang bahawa perang ini akan berpanjangan sampailah menjadi perang darat. Masih jauh untuk kita ukur, masih jauh untuk kita gambarkan, tetapi kalau tuan-tuan tanya, saya cakap berapa panjang perang tu, kalau mengikut kata Chuck Schumer yang kita boleh pegang sebagai orang yang mempunyai kedudukan Senate di Amerika, dan dia mendengar briefing yang tertutup di mana media tak boleh masuk daripada Setiausaha Pertahanan Amerika Peter Hegseth. Jadi bila dia keluar je dia bimbang. Kerana dia kata perang ini akan meluas menjadi perang darat. Berarti tentera Amerika, wang Amerika, cukai rakyat Amerika dan status dan keadaan ekonomi dunia dan keadaan tidak menentu akan menjadi panjang. Kalau perang ini menjadi perang yang lebih panjang, yang menjadi mangsa bukan saja Iran, yang menjadi mangsa juga adalah Lebanon, yang menjadi mangsa adalah Palestin, yang menjadi mangsa adalah Gaza, yang menjadi mangsa adalah tebing barat Baitul Maqdis. Itu yang paling kita bimbang lah. Kerana perang yang panjang ini bukan saja menjadikan Amerika boleh memenuhi obses dia untuk memusnahkan Iran, kerana mereka tak boleh menukar Iran daripada dalam, mereka mungkin nak pegang pada plan penjajahan seperti mana mereka lakukan 2003 ketika mereka melaksanakan penjajahan ke atas Iraq. Dan kesan dia, kalau lakulah perang ini panjang, berarti apa yang berlaku pada Gaza akan terabai. Segala plan masa depan Gaza akan terabai dan Israel akan mengambil kesempatan memusnahkan kembali semua rancangan dan meletakkan kembali Palestin di bawah jajahan. Ini menjadikan dulu kalau Gaza sedemikian rupa, tebing barat sedemikian rupa. Kalau perang ini panjang, berarti Israel telah melancarkan perang ke atas Lebanon. Dan kemudian Israel berada dalam satu barisan bersama dengan Amerika.
Yang kita bimbang adalah hijau yang telah pun Israel rampas dengan begitu besar sebelum ni. Berarti mereka akan rampas sebahagian wilayah ni. Dan Gaza yang sekarang nak masuk pelan damai ni, Gaza ni pun akan musnah. Ini yang kita bimbang. Bukan saja tentang ekonomi harga minyak, bukan saja tentang ekonomi kos penerbangan dan juga ruang udara yang tak selamat. Dan tuan-tuan kena ingat, kalaulah Israel menganggap inilah kali yang terbaik, kalau mereka berpegang pada prinsip ini kalilah. Kan orang kafir ni kuat dengan perkataan ini kalilah. Kalau mereka ambil perkataan ini kalilah, alang-alang buat semua. Berarti salah satu yang Israel akan gunakan menjadikan perang ini adalah perang Asia Barat yang kemudiannya peluasan untuk membina The Greater Israel. Kerana The Greater Israel ini adalah sebahagian daripada wilayah Lebanon, lebih separuh daripada wilayah Syria, hampir setengah daripada wilayah Iraq. Dan sekarang peta The Greater Israel telah diubah sampailah ke Khaybar di Arab Saudi. Kerana mereka kata dulu ketika mereka menunggu rasul mereka yang akhir, mereka tunggu di Khaybar dengan harapan di Khaybar berdekatan dengan tanah suci Mekah ini adalah turunnya seorang rasul yang kemudiannya daripada Bani Israel. Sayangnya mereka kecewa kerana turunnya rasul ini adalah daripada golongan orang Arab. Jadi kalau tuan-tuan lihat, kalau inilah kalinya, maka dia menjadi sangat rumit. Cuma kita berdoa, inilah kalinya itu tidak berlaku. Dan kita harap perang ni dapat selesai. Kita harap dapat kembali. Tuan-tuan pun tak payah tulis komen yang betul lah kata dia ni jangan jack apa semua. Saya duk baca komen. Saya nak tengok yang mana satu tak faham. Perang dunia ketiga lain tuan-tuan. Saya nak jelaskan juga. Okay, pada peminat-peminat perang dunia ketiga. Saya panggil peminat, jangan marah. Peminat perang dunia ketiga. Dengar sini, bagi reti. Perang dunia ketiga memerlukan blok yang lebih besar. Perang dunia pertama berlaku kenapa? Kerana blok Islam Empire Osmania bergabung dengan blok Jerman, dengan blok Bulgaria. Itu berlaku. Dia perang dengan siapa perang dunia pertama? Amerika tak sertai. Dia bersertai dengan perang blok daripada Perancis dan blok daripada British. Dalam perang itulah 1914 ni, 1917, 1918 jatuhnya Osmania. Kerana blok, perangnya besar. Blok Islam ni turun besar lah dalam bawah satu empire, Empire Osmania. Dia tak berperang dengan negara-negara, dia berperang dengan satu empire. Kemudian perang dunia kedua, dia membabitkan juga empire. Di mana satu daripada blok empire Jerman dan juga fasis bergerak di Eropah dan satu lagi blok mereka di Jepun bergerak di Asia. Menjadikan perang ini memerlukan blok yang besar. Kalaulah Iran dan Palestin, dia tak menjadi perang blok. Kerana kuasa pemilikan kuasa blok perang ni ada yang sekarang ni adalah Rusia dan juga China. China dan Rusia tak akan masuk dalam perang ni. Percayalah, China akan hanya mencari titik rugi kalau dia masuk dalam perang ni. Sebab dia sentiasa hidup untuk mencari titik untung. China tak akan pergi pada titik rugi. Kerana perang ataupun perniagaan yang namanya negara China, dia nak semua perkara adalah yang menguntungkan dia. Saya ingatkan pada tuan-tuan, tak ada sejarah. Apabila orang Islam itu ditindas, datanglah orang kafir menyelamatkan mereka. Tak ada. Kalau dalam buku ni saya boleh sebut. Bila orang kafir ditindas, akan datang orang Islam membantu mereka. Ini sejarah. Amir bin Abdul Qadir tak dapat dinafikan. Kerana sejarah ini juga dicatatkan dalam handset persidangan di Capitol Hill oleh Presiden Abraham Lincoln pada 1862. Dan handset ni juga ada dalam ucapan Padri Pope Pius yang ke-9 ketika menyampaikan Mass di Vatican. Mengucapkan terima kasih kepada Amir bin Abdul Qadir kerana dia menyelamatkan 16,000 orang Kristian di Syria daripada disembelih oleh orang kafir Islam, oleh orang Durusi. Bukan urusan Amir bin Abdul Qadir. Tapi Amir Abdul Qadir ni seorang pendamai, pejuang dan wali Allah. Oleh kerana orang-orang Drus yang mengepung orang-orang Kristian Maronite di Syria ni, bagi dia adalah satu kekejaman. Seorang Muslim yang baik, yang kaya ilmu agamanya. Jadi kata Amir bin Abdul Qadir, aku ini membawa agama yang benar. Amir bin Abdul Qadir sebelum tu berperang dengan orang-orang Perancis yang menjajah kampung halaman dia di Algeria. Keluarga dia mati dibunuh, saudara mara penduduk kampung mati dibunuh. Dan Amir bin Abdul Qadir ni akhirnya lari sampailah di Syria. Kerana dia ulama, kerana dia hafiz Quran dan dia ilmu hadis. Dia buka lah sekolah agama. Dikenang kerana panglima perang yang paling berjaya menentang pendudukan Perancis pada tahun 1840-an. Bila dia datang pada tahun 1862, dia telah meninggalkan semua asas perang dan dia menjadi ulama yang sangat masyhur. Kerana Amir Abdul Qadir ni masyhur, dia didengar cakap dia oleh orang Kristian termasuk orang Drus. Kedua-dua puak ni bukan Islam. Oleh kerana orang Drus ada permasalahan dengan orang Kristian pada tahun 1858 di Lebanon, berlerebak sampailah ke kota Damsyik. Dan akhirnya bila orang Drus ni kepung orang Syria, Amir bin Abdul Qadir kerana kedudukan dia sebagai wali Allah, orang yang ada karamah, dia pergi dan bagi tahu pada orang Drus, jangan kamu buat begini pada orang Kristian, mereka wanita, kanak-kanak dan mereka tak berdaya memerangi kamu. Dengan seorang dia saja, dia berjaya memujuk orang Drus pulang dan tiadalah penyembelihan ke atas 16,000 orang Kristian. Akhirnya kerana dia menyelamatkan itulah,
berita ni sampai kepada Pope Pius di Vatikan, Pope Pius yang ke-9. Pope Pius yang ke-9 mengucapkan terima kasih dengan mengatakan Amir bin Abdul Qadir, walaupun dia dulu diperang, keluarga dia dibunuh oleh orang-orang Kristian Perancis, dia tidak membenarkan orang Kristian Syria dibunuh oleh orang Rusi. Kemudian sampai kepada Presiden Abraham Lincoln. Abraham Lincoln menyampaikan ucapan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Iowa tu ada satu bandar nama Al-Qadir. Google je. ALQADER. Al-Qadir. Bandar tu diwujudkan selepas ucapan Presiden Abraham Lincoln pada 1862. Mengucapkan terima kasih pada Abdul Qadir. Mereka pilih satu bandar di Iowa. Mereka namakan sebenarnya nama dia. Sebagai penghormatan kepada seorang tokoh Muslim yang hebat yang menyelamatkan orang Kristian dan dia menjadi simbol. Di mana seorang yang telah menyelamatkan satu kaum yang bukan kaum dia pun. Menyelamatkan satu agama yang bukan agama dia pun. Dan walaupun dia pernah, keluarga dia dibunuh dan juga penduduk Algeria dibunuh oleh Kristian Perancis, dia menganggap bahawa itu bukan dosa yang perlu dia balas kepada orang-orang Kristian di Syria. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan, jangan percaya. Jangan percaya. Dan saya nak jelaskan pada tuan-tuan, Perang Dunia Ketiga tak akan berlaku. Rusia tak akan kotorkan tangan dia masuk dalam perang ni kerana dia pun ada urusan dengan Ukraine. Okey? Dan China pun tak akan kotorkan tangan dia. Kalau dia kehilangan minyak daripada Iran, dia cari minyak dekat tempat lain. Kerana perang apabila sampai dia berlaku, semua janji mereka yang ingin membantu Islam akan tinggal janji. Sedangkan negara Islam, nak saya cerita dekat tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan nak anggap kata Rusia dan juga... Rusia tak akan masuk dalam perang ni. Kerana Rusia sendiri melalui beban akaun yang sangat besar dalam kes Ukraine. Dia perang dengan Ukraine dah 4 tahun. Dia hanya berdapat 1/5 daripada tanah Ukraine. Jangan tanyalah North Korea lagi lah tuan-tuan. North Korea nak datang tolong. Macam mana dia membina sistem pertahanan dalam negara dia aja? Dia tak akan bantu. Apa manfaat yang mereka dapat? Kalau kita ni, kita fikir logik kertas, logik ringgit kita rugi, logik minyak kita rugi. Kita ada satu logik. Kalimah la ilaha illallah. Itu yang kita akan bawa besok. Okey, kita ada bawa itu sebab sekarang ni kenapa kita concern dekat Iran? Kenapa kita concern dekat Palestin? Apa saja berlaku dekat Palestin tak turunkan harga barang di negara kita. Apa saja yang berlaku dekat Iran tak ada kena mengena dengan kita. Kita boleh pergi kerja besok. Office kita dekat PJ. Kita boleh naik train. Kita boleh naik rail. Yang kita concern adalah kerana kita orang yang dijanjikan hidup bukan saja dunia tapi di akhirat. Yang sekarang buat kita semua concern ni kerana adanya akhirat untuk kita. Yang kita kena ambil berat. Bagi orang-orang yang hidup di atas perkara ni semua dunia, apa mereka peduli? Yang menjadikan kita concern pada semua benda yang kita bincangkan sekarang, ini adalah kerana agama kita. Yang mana kita kena menjawabnya. Bahagian yang akan ditanya, nyawa kamu, harta kamu, ilmu kamu dan masa kamu yang diberikan. Apa yang kamu buat untuk agamamu. Tapi bagi orang-orang lain yang duduk dalam ideologi, mereka merebut dunia ni untuk harta. Yang datang di bawah ideologi komunis, yang datang di bawah ideologi kapitalis, mereka datang atas dunia ni, atas semata-mata siapa yang akan mengawal kekayaan dunia. Maka mungkinlah mereka nak hantar tentera untuk bantu Iran. Tak mungkin. Sebab tu saya jelaskan ada satu peristiwa yang tuan-tuan kena baca adalah peristiwa 1258 jatuhnya kota Baghdad oleh orang-orang Mongol Tatar. Ketika kota Baghdad jatuh, Sultan Al-Mustaqim Billah, seorang Sultan Al-Mustaqim Billah, Tatar ni digambarkan kuat. Waktu orang datang bunuh dan sembelih dia. Selepas bunuh 200,000 penduduk Baghdad, Raja Tatar ni ambil dia, tunjuk tu rakyat kamu mati. Dan sekarang giliranmu, dia disembelih. Di tengah-tengah kota Baghdad. Dan pada waktu tersebut tuan-tuan, ada banyak empire. Tak ada siapa pun datang tolong. Kerana mendengar kisah orang-orang Mongol ini sangat kuat. Jadi sejarah kita dah belajar satu demi satu. Waktu Iraq. Siapa tolong Iraq? Palestin. 70 tahun tuan-tuan. 70 tahun. Palestin ni daripada tahun Iran ni baru berlaku kan? Saya tanya dekat tuan-tuan Palestin. Daripada tahun 1948. Apa yang tak dibuat kata Palestin? Apa yang Yahudi tak buat kata orang Palestin? Dibakar rumah, dibunuh, dihalau keluar. Dah dihalau keluar, kem-kem mereka dicari, dicuri, dibunuh, dibom lagi. Pemimpin-pemimpin yang berada di luar, dikejar, dicari sampailah ke lubang cacing dan dibunuh. Bukan baru. 70 tahun lebih. Tuan-tuan baru nak tanya hari ni Korea Utara buat apa? Tuan-tuan baru nak tanya ni apa ni Soviet Union yang ketika bermusuh. Ketika Palestin ini diambil oleh orang Israel. Okey? Palestin ini diambil oleh orang Israel. Komunis Soviet masih ada. Tak tolong pun dia. Kerana Palestin bukan aset. Kerana dunia Islam bukan aset. Ketika China ambil datang ni, Palestin ni dah wujud. Ketika China muncul dan menjadi kuasa tentera yang besar di dunia 1967.
ahli ekonomi liberasi dan China tumbuh menjadi kuasa tentera yang besar. Tak ada yang mereka boleh bantah hanyalah di PBB. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan bertanya soalan Perang Dunia Ketiga, saya bagi tahu, ini adalah perang pemusnahan ke atas Islam. Saya jadi letih je nak jawab tentang puak-puak yang bersemangat nak dengar Perang Dunia Ketiga. Sentiasa berharap satu hari akan datang orang-orang Soviet membantu. Satu hari akan datang orang Rusia bantu. Tak larat-harap dah daripada zaman Soviet sampai zaman Rusia. Zaman komunis China sampailah China liberal sekarang. Pembantaian dan juga pembunuhan ke atas orang Islam berlaku secara berleluasa. Itu kalau balik sejarah Sultan Mustaqim Billah tu adalah yang terpanjang. Yang terdekat tuan-tuan tengok apa berlaku pada Iraq. Yang tuan-tuan mungkin lupa, saya ambil sejarah yang mudah. Palestin ni tuan-tuan, dibina oleh Israel sebagai negara haram. Daripada zaman komunis kuat, Soviet Union komunis kuat. Tak ada membantu. Tak ada satu pun peluru Soviet Union pernah dilemparkan untuk membebaskan Palestin. Melainkan dia nak luaskan wilayah-wilayah yang diambil di Eropah Timur. Kerana wilayah-wilayah itu akan meluaskan penguasaan mereka dalam empayar mereka yang berada di tepi barat. Yang empayar mereka berada di Eropah Timur. Jadi kalau tuan-tuan faham, senang. Sebab mereka sedar. Pergi dan menjajah negara Islam tak ada untung dia. Sebab orang Islam tak boleh dikomuniskan. Perangilah orang Eropah sebab orang Eropah boleh dikomuniskan. Tak payah datang dan takluk negara Islam kerana orang Islam tak boleh dikomuniskan.